Pelawak veteran Hairul Al-Zahar meninggal dunia di rumahnya di Taman Sri Andalas Kelang, Selangor pada malam Khamis. Allahyarham Hairul berusia 70 tahun. Pemergian Allahyarham disahkan oleh anak angkat yang juga pembantu pribadinya dikenali sebagai Aizat yang menemukan Hairul berada dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam kereta miliknya. Hairul disahkan meninggal dunia malam tadi pada pukul 10.37. Malam tadi saya kebetulan pergi ke rumahnya dan nampak dia masih ada di dalam kereta dalam keadaan tidak sedarkan diri. Saya pun mendekatinya dan cuba memberi bantuan pernafasan sebelum menghubungi ambulan. Namun pasukan perubatan mengesahkan Hairul sudah meninggal dunia. Bercerita lanjut tentang pemergian arwah, Aizat memberitahu Hairul masih keluar bekerja seperti biasa untuk mengacaraikan sebuah majlis pada pagi Khamis. Pada 9 malam, dia pergi keluar makan bersama rakan-rakan. Balik daripada keluar makan, saya temui dia masih berada dalam keadaan kereta tidak sedarkan diri. Dalam pada itu, Aizat memberitahu Allahyarham sebelum ini pernah mengidap penyakit paru-paru berair. Bagaimanapun, belum dapat dipastikan punca sebenar Hairul meninggal dunia. Allahyarham meninggalkan dua cahaya mata iaitu Nur Hafizah 41 tahun dan Nur Syairah 25 tahun. Isteri Allahyarham iaitu Nur Sida Ahmad meninggal dunia pada Jun tahun lalu akibat kanser darah. Allahyarham akan dikebumikan di tanah kuburan Islam Kampung Raja Uda Kelang selepas solat Jumaat.